duit yang kita simpan habis, emas simpanan kita pula bertahan. Tuan-tuan, ramai rakyat Malaysia simpan duit tetapi duit itu cepat raib. Bukan sebab kerana boros tetapi kerana setiap minggu ada sahaja benda yang ingin dibayar. Tunai memang mudah habis. Tidak ada halangan untuk belanja. Nilai pula semakin susut kerana inflasi. Tetapi bila kita tukarkan duit kepada emas, tabiat kewangan kita berubah. Emas tidak akan bocor, tidak akan hilang dan kekalnya bernilai. Akaun emas gap pula boleh kita mulakan dengan hanya RM100 dan ke atas. Tuan-tuan, tukar duit bocor menjadi emas supaya ianya bertahan. Mulakan dengan RM100 dan ke atas melalui akaun emas gap. Jika ingin elakkan duit bocor dan mula simpan emas, tuan-tuan terus hubungi saya untuk bimbingan. Save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.